Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Asyabita Azkairi dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Sekilau, Kuantan Pang dan CBA 4076 adalah kod sekolah saya. Pernahkah anda terfikir bagaimana sesuatu makanan, kaitan atau seorang pahlawan boleh menjadi simbol kebanggaan rakyat negeri Pahang? Hari ini, saya ingin membawa anda menyelami warisan negeri Pahang melalui buku yang penuh dengan kesan menarik, iaitu Cerita Khazanah Pahang. Buku ini adalah hasil tulisan oleh 6 orang pensyarah dari Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Pahang Kampus Jengke dan Waruk Pahang. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh penerbit UiTM. Objektif utama penulis adalah untuk memperkenalkan kebanggaan rakyat negeri Pahang kepada semua. Buku menarik ini mengandungi 78 halaman bercetak dilengkapi dengan ilustrasi kartun nukilan kartunis Azhar, seorang ikon kartunis Pahang 2019. Ilustrasi yang ditonjolkan merupakan satu seni bertaraf antarabangsa yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Pahang. 6 bab disediakan khusus untuk menceritakan keistimewaan cerita Khazanah Pahang. Bab pertama, Cerita Khazanah Pahang, mengupas tentang sabal hitam, hidangan warisan turun-temurun berasaskan buah belimbing buluh yang menjadi identiti di bahagian barat Pahang. Buku ini mendedahkan bagaimana sambal hitam boleh menjadi kebanggaan di daerah Jerantut, Lipis dan Waruk, termasuk asal-usul namanya. Menariknya, di halaman 11 hingga 14 terdapat panduan lengkap mengenai cara penghasilan, tip serta petua untuk menyediakan sambal ini dengan sempurna. Selain itu, salah satu bab yang menarik di dalam buku ini ialah mengenai ikan patin, sejenis ikan sungai yang sangat sinonim dengan negeri Pahang. Hidangan patin masak asam tempoyak menjadi menu tersohor di Temerloh dan Jerantut. Buku ini juga turut menceritakan kriteria 3 jenis ikan patin yang terdapat di negeri Pahang. Yang pertama, patin kolam. Yang kedua, patin sangkar. Dan yang ketiga, patin liar. Ia juga dikenali sebagai patin buah, patin muncung dan patin juara. Seterusnya, bab mengenai asawam pula mengisahkan tentang juadah tradisional unik berasaskan buah perah atau buah getah. Penulis juga turut menceritakan proses penghasilan asawam di muka surat 28 dan 29. Pertama, menarik lagi bab ini apabila penulis mencadangkan nama gerai yang perlu dikunjungi bertempat di Medan Selera Majlis Daerah Jerantut yang menjual masakan gulai asam ikan kenerak. Mengapa ikan kenerak menjadi pilihan utama? Buku ini ada jawapannya. Pendengar yang budiman, kita beralih pula kepada durian. Pahang, terutamanya di daerah Waruk, menjadi hub terbesar di Malaysia untuk spesies musangkin. Selain musangkin, durian berserah juga menjadi pilihan peminat durian kerana isinya yang lemak manis lebih enak berbanding musangkin. Tetapi, udang merah menjadi pilihan saya. Sebelum saya meneruskan kepada bab yang lain, saya ingin menyampaikan pantun 4 krat. Durian hijau, durian musang, harga melampau tetap dibeli orang. Rasa digilai, bau dijauhi. Walau apa pun terjadi, durian tetap di hati. Barulah saya meneruskan kepada bab yang kedua, terakhir. Tentang Pahang, yang mengisahkan tentang penghasilan fobik istimewa ini yang masih mengekalkan kaedah tradisional serta menjadi warisan kraf tangan negeri sejak sekian lama. Penulis turut menceritakan makna di sebalik reka corak tenunan yang unik. Bagi yang ingin melihat sendiri proses pembuatannya, lawatan ke kompleks budaya dan kraf tangan Pulau Keladi Pekan pasti memberikan pengalaman yang berharga.
sampai sudah kepada bab yang terakhir, iaitu mengisahkan tentang ketokohan 3 orang pahlawan terbilang, iaitu Tok Gajah, Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Mereka ditakdirkan berhubung kait, di mana Tok Gajah dan Datuk Bahaman ialah rakan seperjuangan dalam menentang anasir penjajahan Barat, manakala Tok Gajah dan Mat Kilau mempunyai pertalian darah, iaitu bapa dan anak. Pergi merakit ke Kuala Tengkal, pergi berdagang tilam dan bantal. Pahlawan faham berjiwa kental, berpantang maut sebelum ajal. Sebagai pembaca, saya berpendapat bahawa cerita Khazanah Pahang adalah sebuah buku yang wajar dimiliki oleh setiap pencinta warisan dan budaya. Buku ini bukan sekadar himpunan kisah, tetapi sebuah khazanah berharga yang menghubungkan kita dengan sejarah, tradisi dan identiti negeri Pahang. Kisah-kisah lama yang dahulunya hanya diceritakan secara lisan mungkin semakin dilupakan. Namun dengan adanya buku ini, warisan berharga ini masih dapat terus hidup untuk tatapan generasi akan datang. Jadi, marilah kita bersama-sama menghargai dan melestarikan warisan ini. Semoga pembacaan ini memberi inspirasi dan menyemangatkan lagi rasa kecintaan terhadap negeri kita. Selamat membaca. Terima kasih dan jangan lupa untuk membaca buku saya, pilihan saya. Selamat membaca dan semoga buku ini menginspirasikan anda semua. Sekian, terima kasih.